So macam mana masuk ke keluarga yang Datuk Siti dan semua ni, what was it like? Maksudnya Ashraf adalah di Malaysia ni memang keluarga yang dikenali kan. Of course dia adalah orang yang berada. Macam mana masuk ke keluarga yang Datuk Siti dan semua ni, what was it like? Time tu memang awal-awal dah tahu ke? Of course dah tahu kerana dah follow social media kan. Macam mana cakap dia orang yang macam maksudnya Ashraf adalah di Malaysia ni memang keluarga yang dikenali kan, yang disegani kan. Jadi kerana Tia memang dating Ashraf adalah dengan Ashraf as a person, so Mak Tia akan selalu cakap kalau you nak kahwin dengan orang, you kena kahwin dengan orang tu. Maksudnya family keluarga tu adalah tambahan lah. Maksudnya you bukan kahwin dikarenakan keluarganya, tapi you kena kahwin orang tu atau dia punya personality. So Tia nilai pada Ashraf adalah sebab tersebut. Jadi dan Tia pun kena Ashraf juga adalah orang yang, kerana kita lebih kurang dah 2 tahun bercinta, so Tia nampaklah dia adalah orang yang berani ambil risk, dia orang yang bertanggungjawab kan. Dia macam dia adalah orang yang, of course dia adalah orang yang berada. Tapi yang pastinya adalah orang yang bukannya kerana dia berada dia tidur je lah kat rumah kan, atau menunggu je. Tapi tiap-tiap ni dia lain. Usahawan lah, dia nak usaha, dia usaha. cari opportunity kan. Betul. Dan juga Tia pun nampak juga ayahnya juga, lebih kurang Tia nampak dia akan ceritakan ayah ada jenis yang orang yang tidak bagi anak dia rely kepada beliau. So beliau memang bagi, kalau something you kena buat lah Ashraf macam tu. Of course dia support daripada part lain, tapi dia akan bagi anak dia berjalan sendiri. Buat sendiri, tapi of course daripada segi moral, daripada segi experience, dia impact lah kat kita. Tapi dia tak ada nak bagi, dia takkan bagi duit lah. So my father has always been like that. I think daripada lepas I decided untuk do my own. Sebelum tu of course I was in the family business. So masa kat family business tu still okay. Tapi tu pun masa tu I think my dad was trying to teach us untuk tak bermewah-mewah sangat.